Dulu minyak murah sebab negara kita adalah negara pengeluar minyak. Kata pakar ekonomi, zaman reformasi. Tapi zaman sekarang, bila yang ajak rakyat pergi guling tu dah jadi kerajaan, minyak mesti ikut harga global. Ikut harga pasaran semasa. Tambah-tambah pula sekarang, minyak naik sebab perang. Padahal, dah lama dah pun naik. Tak perang pun dia naik juga. Sejak dia naik kerajaan ni, minyak naik je. Kalau dulu 5 sen naik, harga barang mesti akan meningkat naik. Kos semua akan meningkat naik. Ini, dalam masa 2 minggu berturut-turut, naik 80 sen di sen, naik 80 sen lagi minggu ni, harga barang takkan naik ke? Perang ni rupanya tak jejas dekat Sabah Sarawak. Dia jejas dekat Semenanjung je. Kalau Sabah Sarawak masih harga murah. Tapi di Semenanjung dah nak dekat RM5 harga 1 liter minyak diesel ni. Itulah kerajaan yang ada pada hari ni sangat baik. Dia tak susahkan orang lain, dia susahkan rakyat je. Rakyatlah yang kena tanggung. Lagipun dekat Semenanjung ni, semua orang kaya-kaya. Kalau harga dekat Sabah Sarawak ikut sama macam Semenanjung, takut hilang kuasa ke?